عليه من بركات وأسرار وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita akan mula baca satu kitab yang dinamakan Inilah Risalah Pedoman Sembahyang Berjemaah, yang mana yang dikarya oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapoh, Pasir Mas, Kelantan. Yang ni ayah kepada almarhum Tuan Guru Haji Abdullah ataupun Haji Lah Lubuk Tapoh. Yang ni tok kepada Dr. Luqman. Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita nak mula baca kitab atau risalah pedoman sembahyang jemaah ni, marilah sama-sama kita sedekah Fatihah kepada pengarang kitab kita. Baca Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, dan baca qul huwallahu sebelah kali, dan selawat 3 kali. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi kitab yang kita pegang ini ialah satu risalah yang diletak nama Pedoman Sembahyang Berjemaah oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapoh. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatan dan nafahatnya Tuan Guru kita, pengarang kita, dan kepada semua yang belajar kita. Amin ya rabbal alamin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه وبعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah Muhammad yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yakni kedua-dua sifat ni dipanggil sifat rahmat Tuhan, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Adapun beza Ar-Rahmanir Rahim ni, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada Ar-Rahman hanya untuk semua makhluk. Tak kira lah muslim ke, kafir ke, Islam ke, tak Islam ke, maka Tuhan tetap melimpahkan kasih sayangnya. Bukti apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala beri juga makan, beri juga rezeki, beri juga minum, walaupun orang itu kafir, walaupun orang itu non muslim. Itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu ahli maksiat, Tuhan beri juga rezeki dia. Itu panggil Tuhan ni Ar-Rahman. Tuhan ni buat baik belaka. Dia baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hamba dia. Allah Subhanahu, adapun kita kadang-kadang kita ni buat baik ke orang, kepada orang buat baik kita je, tapi Tuhan tak membuat baik ke aku ke, aku tak buat tak baik ke, aku tetap buat baik kamu. Yakni buat baik apa? Buat baik dengan beri makan, beri minum, beri rezeki. Adapun Ar-Rahim, Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammad ni sifat kasih sayang Tuhan hanya untuk orang mukmin saja. Ni untuk orang mukmin saja. Mana ni? Di akhirat. Adapun Ar-Rahman, sifat baik Tuhan ni, baiknya Tuhan ni di dunia. Di dunia tu buat baik berlaku. Adapun Ar-Rahim, jadi Ar-Rahman tertentu untuk dunia. Ar-Rahim tertentu hanya untuk akhirat. Bagi siapa ni? Bagi orang beriman. Hak mana beriman, maka boleh rasa, boleh kecak, boleh tengoklah baik Tuhan dia. Bapa pengarah kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebab ambil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam au abtar. Kullu amrin, Allah Subhanahu, setiap benda yang baik. Kullu amrin, setiap benda yang syara' bila baik, la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, sekiranya tidak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, fahuwa ajzam, fahuwa aqta, ay qalilul barakah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni gapo? Kurang berkat. Setiap benda baik tak mula dengan bismillah, maka khijai itu akan tak berkat. Khijai lagu mana? Khijai yang syarak pandai mulia, yang syarak pandai baik. Selain pada tu tak boleh baca bismillah. Isap rokok tak boleh baca bismillah. Bapa isap rokok tak boleh masuk bismillah, sebab sekurang-kurang hukum rokok ni duduk di tahap makruh. Sekurang-kurang, serendah-rendah hukum rokok duduk di tahap makruh. Hak tu apa paling rendah sekali. Tak ada ulama kata ada pun merokok itu sunat, tak ada. Ada pun merokok itu boleh pahala, tak ada. Jadi orang isap rokok tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Rokok itu tidak dipandai mulia oleh syarak. Allahumma salli, setiap benda-benda Allahumma salli wa sallim yang syarak pandai bukan bagi mulia, maka tak boleh nak mula bismillah. Ada pun benda lain kita nak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita nak minum ni, bismillahirrahmanirrahim, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bila minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar adab minum, kita minum dengan 3 nafas. 3 nafas ni bukan 3 regak. 3 nafas gini. Maknanya ini minum dengan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Alhamdulillah. Bila baca bismillah, hak comel sikit ulama kata, lapik pula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Lepas minum, alhamdulillah. Kali yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Alhamdulillah. Ini cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan tangan yang kanan. Nabi pegang tangan yang kanan. Lepas tu orang kata lagu mana tu guru, lagu mana baba, lagu mana ustaz. Kita ke makan. Dan kita ke makan tangan kanan. Jadi bila kita makan tangan kanan, tengah-tengah kita nak makan tu, kita nak minum air, nak pegang gelas tak cemah. Bagaimana? Yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama, letak dulu makan hotel kita, letak dulu. Jangan baru pakai gelas.
Yang kedua, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau kita nak menggunakan tangan kiri kita juga, kata guru kami Sayyidi Habib Umar menyebut, Allah pada menjelaskan mengenai cara minum Rasulullah SAW, kita tangan kanan kita kotor. Kotor tu sebab lauk kita golah ada melekat tangan tu. Jadi kita ambil tangan kiri kita ni tangan ni bolak makan ni dengan bodoh ko dengan poyok ko dengan golah apa dah tangan kita ni. Allah SWT. Jadi saya kotor, kita ambil tangan ni alik kiri. Pergi alik kiri ni menampung. Alik kiri menampung. Bukan lebih alik kiri menampung, cuma hak akak kanan juga. Alik kiri ni hanya menampung, tapi akak bukan akak kiri. Kiri buat pertama gitu ya. Tak gelar, ambil pergi, bukan nak gagah ni, tak aku pergi kuala aja pergi. Alik kiri yang menampung minum. Itu pergi cara. Cara sekiranya nak ada juga, tak gagah juga, kena kiri juga ni. Itu cara nak menampung. Tapi hak akak ni kan ni, cuma alik kiri junnah. Alik kiri junnah. Itu panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air bismillah, lepas minum alhamdulillah. Sekurang-kurangnya 2 nafas ataupun 3 nafas mengikut riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya setiap benda yang kita baca bismillah, kata para alim ulama kita, lapik pulak dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pintu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Kita start enjin kereta, enjin motor, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi setiap benda tu mula dengan bismillah, lapik pulak, iringi pula dengan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu, insya-Allah maka pekerjaan kita itu, apa yang kita buat itu barakah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sebab itulah pengarah kita ni Guru Haji Abdul Rahman ni, dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim sebab nak ambil apa yang Nabi sebut, setiap benda yang syarak bila benda tu mulia, benda tu baik, maka disunatkan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Seterusnya pengarah kita mulakan dengan kalimah alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdu, segala puji. Alhamdu, segala puji. La tu lillah. La tu panggil la lil milki. Milik Tuhan. Segala puji hanya milik Allah. Jadi bila sebut segala puji, apa kita kata alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah? Sebab apa yang ada di kita itu semua milik Allah. Kita punya cerdik, kita punya bisa, kita punya hebat, kita punya sihat, kita punya harta, kita punya anak, kita punya isteri, apa yang kita ada tu milik Allah. Jadi oleh kerana semua tu milik Allah, maka selayaklah setiap nikmat yang kita dapat, yang kita kecap, kita kembalikan kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah. Kita ni hanya menumpang, kita ni hanya meminjam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita. Tuhan pinjam kita sihat. Siapa masa Tuhan pula tak sihat kita. Allah Subhanahu Tuhan beri kita cerdik. Siapa masa Tuhan boleh tarik cerdik kita, nyanyuk tengok gapo satu. Itu panggil semuanya pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ni sebagai manusia tak ada gapo. Start pada hujung rambut sampai hujung kaki tak ada gapo. Oleh kerana tidak gapo, alhamdulillah, segala puji lillah, hanya layak untuk Allah. Bapa hanya layak untuk Allah sebab dia Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita minjam supaya orang pinjam kereta, pun kita pinjam kereta dengan Allah SWT sayang kita.
Dia orang kata, oh comel weh kereta demo, comel weh motor demo. Bukan motor kahwin ni, tu motor tuai dia nu, motor dia nu. Oh, hok comel-comel tuai dia lah. Pandai buat jangok, pandai buat make up, pandai sobek gapo, hok tuai dia cerdik bisanya. Kahwin pinjam aja lah tu. Maknanya tu orang kenal barang. Orang kenal siapa pemilik, jadi kita pun kena kenal. Bila orang puji kita, puji ni seperti mana yang kita belajar lepas, puji ni ada puji ni panggil puji empat. Puji yang empat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Puji Allah bagi diri dia sendiri. Yang pertama, puji Allah bagi makhluk, dan puji makhluk bagi Allah, dan puji makhluk sesama makhluk. Daripada dipanggil puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, dan puji qadim bagi qadim. Qadim tu Allahumma salli wa sallim tu ialah al-qadim yang bersifat qadim. Hadis tu kita yang baharu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wasallam. Jadi segala puji itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya layak, siapa layak bagi Allah? Siapa ya Allah? Rabbil alamin, yang mentadbir, yang mentadbir, yang menyusun, yang menguruskan, yang mengaturkan. Al-alamin, yakni sekalian alam. Apa tu sekalian alam? Ai ma siwallah, selain daripada Tuhan dia panggil alam belakang, yakni makhluk belakang. Selain daripada Allah semua dipanggil alam, semua dipanggil makhluk, langit, bumi, matahari, binatang, pokok-pokok, manusia, semua tu alam. Jadi semua tu dalam urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Semua tu dalam penyusunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila terjadi apa-apa pada kita, kita kena pandang semua ni Tuhanlah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan selawat dan salam ke atas sayyidina, ke atas penghulu kami, tuai kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ala sayyidina, atas penghulu kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh ke tak letak sayyidi? Malah bukan sebut boleh ke tak, malah selayaknya. Bila kita nak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Sayyidina Muhammad. Tuhan sendiri pun tak ajin panggil dengan nama Nabi. Tuhan bila nak panggil nama Rasulullah, dia akan panggil Sayyid Rasulullah. Tengok dalam tahiyat kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuhan tak panggil assalamualaikum ayyuhan Muhammad. Dah boleh sangat lah nak panggil Muhammadnya. Moga Nabi kita ni Tuhan cipta, boleh sangat nak panggil Muhammad. Supaya kita boh, kita orang besar, boleh sangat nak panggil anak buah kita mak. Pak mak boleh panggil, moga dia anak buah kita. Dia bukan buah kita. Tapi walaupun Tuhan ni Allah yang menciptakan, yang menjadikan segalanya, Tuhan tetap bila sebut nama Rasulullah SAW, tetap Tuhan akan sebut ayyuhan nabi, bukan sebut ayyuhan Muhammad. Ini nak sebut Tuhan nak letak martabat Nabi ni tinggi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Lagi pula Nabi kata dalam hadis yang lain, ana sayyidu waladil adama walau faqra. Aku ni penghulu bagi segala anak cicit cucu, anak cucu cicit tu ada, walau faqra. Bukan aku nak bangga. Nabi sendiri bahasa dia sayyidi waladil adam. Aku ni penghulu sayyid. Betul lah beza. Allahumma salli wa sallim ala ismama tu beza. Dia orang panggil dengan cara sayyid ataupun dengan ada sayyid. Ada setengah orang kata, dia kata tak boleh letak sayyidina masa dari semaya. Sebab ada di hadis, tulis hadis ni,
Hadis ni dia berdalilkan hadis tak boleh dia letak sayyidina dalam semaya ni, baca tahiyat tak boleh. Sebab dia kata ada hadis Nabi kata la tusayyiduni fis salah. Hadis ni pok-pok tu hak dok marah orang sebut sayyidina ni yang dalam semaya ni. Dia ingat dia kata ni, Nabi kata apa? La tusayyiduni fis salah. Jangan mubasa kat aku, jangan mu letak sayyid kat aku, jangan mu panggil aku, jangan mu sebut aku sayyid dalam semaya. Dalam Hasyiah Jamal ada menyebut bahawa hadis ni hadis maudhu'. Hadis ni hadis maudhu'. Berapa hadis maudhu' ni? Masa hari Ramadan ni hadis rekaat. Sebab apa? Alim ulama sebut dalam kitab Hasyiah Jamal, dia kata Allah SWT sebabnya di lapah tu la tusayyiduni itu dipanggil kalam yang tidak fasih. Sepatutnya juga macam, sepatutnya kalau benda tu betul pada Rasulullah SAW, dia akan mari dengan lapah la tusawwiduni. Tulis. Bukan la tusayyiduni, la tusawwiduni, la tusawwiduni fis salah. Ini bawa kalam fasih, ini bawa kalam sahih. Sepatutnya kalau betul tu benda tu daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia guna la tusawwiduni. Tapi sini bukan kalam yang fasih, maka ulama tolak lapah hadis yang mengatakan hadis. Jadi martabat la tusayyiduni itu martabat hadis maudhu'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa jadi kenalah kita disebut tu ya. Wassallallahu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina. Kena dah tu. Allahumma salli. Jadi yang lebih afdalnya bila kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam letak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bagi pangkat Nabi. Waktu setengah ulama pada kalimah selawat Jibril itu, ada ulama kata sepatutnya hak moleknya sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah SWT setengah ulama ayat kata ini dipanggil lafaz khas pasal Jibril sallallahu ala Muhammad. Ada setengah mengatakan bahawa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad itu bukan nama selawat Jibril, itu selawat lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi selawat Jibril itu lain, dipanggil lafaz khas sallallahu ala Muhammad. Selawat pun lain, kalimah lain, lafaz lain. Bila sebut Allahumma salli wa sallim ala, sebut sayyidina. Itu pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan selawat dan salam juga kepada ahli khabar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama menghuraikan pada wa alihi sini termasuk juga bukan setakat khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang mukmin. Malah kata tuan guru kita Bapak Espan je, dia kata wa alihi sini termasuk juga orang muslim yang asi, yang buat maksiat. Apa? Orang-orang yang buat maksiat pun nak juga kepada doa. Nak juga kepada doa. Jadi termasuk jugalah. Allahumma salli wa sallim. Di sini wa alihi sini kata para alim ulama bukan sakat hanya Allah SWT kaum khabar Nabi, ahli bait Nabi, bak nasab atau bak zakat. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipanggil sahabat setiap yang sempat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula beriman. Martabat sahabat ni Allah SWT, orang yang dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab tu jumpa Nabi tapi tidak beriman, maka mereka ni tertolak dari sahabat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Uwais al-Qarni. Dia beriman, duduk sezaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak sempat temu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dinama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, keseluruhannya semuanya.
Amma ba'du, adapun selepas itu, selepas apa ni? Selepas daripada basmalah, selepas daripada alhamdulillah, selepas pada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berkecek-berkecek ni, kata para alim ulama kita, lepas kita berkecek sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sunat kita sebut amma ba'du. Kita berkecek, orang ceramah kau amma ba'du, tengok dari kutubah amma ba'du tu sunat. Allahumma salli amma ba'd, ada pun selepas mana? Selepas basmalah, selepas alhamdulillah, dan selepas pada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kemudian daripada itu maka tak tala melihat hamba, ini ambo lah, tak tala melihat ambo akan setengah saudara-saudara ambo yang menunaikan sembahyang jemaah pada setengah tempat, padahal keadaan meninggal. Meninggalnya ni tak buat mereka itu akan adab baginya bagi solat jemaah. Ini Tok Guru Haji Ramil ni dia kata, ambo duk tengok setengah tempat tu jadi. Dia tak jaga adab sembahyang jemaah. Bila tak jaga adab sembahyang jemaah, ada yang menyebabkan tak leh pahala jemaah. Ada menyebabkan jadi kurang pahala jemaah. Sebab tu dia buat kita ni. Maka bergerak fikiran, masa bergerak fikiran terlitah di hati ambo. Tegak tu. Bergerak di fikiran, terlitahlah di hati ambo akan menuliskan satu risalah, yakni satu risalah beberapa helai kertas yang menyata, yakni yang menerang ia risalah ini akan setengah adab-adab yang tertentu baginya, bagi solat jemaah, supaya dapat kelebihan bagi mereka itu, mereka orang sembahyang jemaah, dan terpelihara daripada batas sembahyang mereka itu sekira-kira menamati mereka itu. Sama amati, duduk perhati, duduk tengok. Bila kita mengaji kita pedoman sembahyang jemaah ni, jadi kita boleh tengok, amati, rupanya sembahyang jemaah aku ni tak sah, rupanya kurang pahala. Sebab kita ni sembahyang jemaah berlaku, sembahyang jemaah dah, cuma kita mengaji ni takut ada cacat pada jemaah kita. Dia hamba susunkan di dalam risalah ini Allah Muhammad 3 fasal, 3 ceraian. Fasal ni yakni satu perbahasan kecil. Dalam banyak-banyak fasal, bila dihimpun beberapa fasal, maka akan jadi satu bab. Bab ni besar. Dalam bab tu ada beberapa fasal, tu panggil fasal. Yang ni ada 3 ceraian-ceraian, ni fasal-fasal, perbahasan kecil, dan satu khatimah dan satu penutup. Allahumma salli wa sallim Ahmad, dan akan Allah Ta'ala jua amba pohonkan bahawa memberi manfaat ia risalah ini, manfaat ia orang sembahyang jemaah, orang yang nak menyempurna sejemaah ni, dengan ini risalah ni bagi hamba sendiri, agar beri manfaat pada hamba sendiri hak dak menulis ni, kata tu Haji Ramil, dan bagi sekalian pembaca, yang ni sekalian orang hak mengaji kitab ni, kita semualah, moga-moga ada manfaat, dan bahawa menjadi Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Okey, ulang balik. Atas tu pohon, hamba pohon bahawa memberi manfaat ia Allah. Tu betul. Hamba pohon bahawa hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia Allah. Tu maaf tadi. Manfaat ia Allah, moga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan ini risalah bagi hamba sendiri, bagi diri hamba sendiri, dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadi ia Allah. Tu dah ambil mat tu. Dia lama ia je tagline pula. Menjadi ia Allah, akan risalah ini ikhlas semata-mata menuntut keredaannya. Jadi faham?
Tukar jerami di pohon, biar risalah hak dia buat ni ada manfaat untuk diri dia dan untuk orang yang mengaji kita ni risalah ni. Dan hanya tunggu juga minta Allah Subhanahu Wa Taala memberi ikhlas, sebab ikhlas ni barang mahal, barang terus nak buat nak sebut mudah, ambil ikhlas tak apa nak sebut mudah, tapi hak sebut tu tak tentu lagi hak dalam hati betul ke tak. Takut hati mulut sebut ikhlas, tapi dalam perut doa tu ikhlas ni bagi mahal. Lepas tu kita jangan lupa minta sama orang kata, ya Allah, mujadilah setiap yang hijab baik aku buat ni betul-betul ikhlas kerana-Mu. Doa sama, Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sebab apa? Sebab hanya orang ikhlas akan terselamat daripada segala kejahatan syaitan laknatullah. Lepas tu minta ikhlas. Sebab ikhlas ni bagi tu nak buat bagi kurnia, bagi yang amat berharga yang Tuhan beri. Minta ikhlas. Moga selamatlah kita semua dan semua yang mendengar. Allahumma salli wa sallim ala semata-mata menuntut keredaannya kepada Allah. Apa nak ikhlas tu? Sebab kita nak tuntut biar Tuhan redha kita. Apa maksud redha? Redha ni maksudnya nak suruh Tuhan ni puas hati dengan kita. Biar Tuhan puas hati. Puas hati aku dengan hamba. Tu bagi redha. Kerana bahawasanya ia ikhlas Allah Muhammad, kerana bahawasanya ia sangat kuasa Allah Muhammad, ia Allah sangat kuasa, ia Allah sangat kuasa atas tiap sesuatu. Wabillahi wabillahi taufiq li ahsani tariqin. Baca li ahsani tu buah hamzah atas tu, li ahsani. Wabillahi wat taufiq, tiada daya buat taat, tiada kuasa jauh maksiat, tiada kuasa elok benda maksiat, li ahsani tariqin, sebaik-baik jalan menuju Tuhan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya la haula, tidak ada daya untuk kita buat taat, wala quwwata, dan tidak ada kita kekuatan untuk kita elok setiap benda maksiat, illa billah, yakni illa biiznillah, illa bi'aunillah, kecuali dengan izin tu. Sebab itulah kita ni kena gaduh sama dengan dia, minta, ya Allah, aku tak mampu nak buat, tak tahulah, biar aku buat tak, ya Allah, aku tak mampu nak elok benda maksiat, tolonglah aku biar aku boleh elok benda maksiat. Aliyil azim. Habis itu untuk buku kitab pedoman pada hari ini, sambung semula pula fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah. Subhanallah ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiy hazzal muslimin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Ya fattah yani iftah qulubana fatul arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.